A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya ingin berkongsikan sebuah hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang sangat indah, yang berkaitan dengan tajuk saya, iaitu pagi lapar, perut kenyang, petang kenyang. Hadis ini berbunyi sebegini. Maksudnya ialah, sekiranya kamu sebenar-benarnya bertawakal kepada Allah, maka bertawakallah seperti seekor burung, iaitu dia keluar pada waktu pagi dengan perut yang lapar dan pulang pada waktu petang dengan perut yang kenyang. Hadis ini menceritakan tentang seekor burung kecil, tetapi dia sanggup terbang jauh, meredah hujan dan panas untuk mencari rezeki. Tawakalnya seekor burung itu ialah apabila dia tidak tahu rezekinya di mana, tetapi dia tetap terbang untuk mencari rezekinya. Daripada sini kita boleh mencari sebagai satu pengajaran yang mana carilah rezeki, tetaplah berusaha, tetapi kena yakin bahawa rezeki itu pasti akan ada. Sama juga macam itulah, secara analoginya, secara realitinya, pernah juga kadang-kadang kita bila dah dapat gaji, dah bayar komitmen, dah bayar hutang, ada seketika baki gaji kita tidak mencukupi. Tetapi kita sembah pada sampailah pada gaji yang akan datang. Betul tak? Tawakal. Kadang-kadang kita fikir, alamak dah tinggal 200 ni, macam mana ni, duit minyak apa semua dah tolak-tolak semua. Tiba-tiba kita fikir, gaji lambat lagi ni kan. Macam hari-hari gaji kan, hari ni kita kaya 5 minit. Lepas tu kita tak kaya tu kedana. bayar hutang semua, kita dah jadi miskin balik. Tapi tak apalah kan, orang cakap orang yang membayar hutang tu lebih mulia kan. Kita menunaikan kita punya tanggungjawab. Jadi apabila kita tengok balik baki gaji kita, tengok akaun bank kita, alamak tinggal 200. Tapi apabila kita bertawakal kepada Allah bahawa gaji yang sedikit ini pasti akan sampai pada gaji yang akan datang. Survive tak? Hidup. Sama juga macam seekor burung tadi, dia tak tahu rezekinya di mana. Dia terbang, hujan ke, panas ke, terbang sampailah pada waktu petang, dia membawa sedikit rezeki untuk anaknya yang mungkin ada di dalam sampah itu. Jadi di sini saya nak memberikan sedikit harapan kepada sahabat-sahabat semua bahawa tawakal itu ialah usaha dan bukan berdiam diri tanpa ada usaha. Jadi insya-Allah semoga kita semua sentiasa bertawakal dengan rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.